UMNO dan Imani merupakan rakan kongsi pusat percetakan IMINA yang beroperasi di Bandar Meru Raya Ipoh. Mereka telah menetapkan ikatan seperti berikut. Maklumat nombor 1 basic je, faedah atas modal 2% setahun, faedah atas ambilan 3% setahun, untung rugi nisbah modal. Okey, tengok sekejap modal mereka. UMNO 4, Imani 2. Jadi nisbah I berapa jadi? Jadi berapa? 2 nisbah 1 noh. Kecilkanlah pecahan dengan noh. 4 nisbah 2 kecilkan jadi 2 nisbah 1 noh. Ada apa-apa masalah nak menentukan nisbah 2? Okey, nombor 4 ni ayat dia best lain sikit lah, jarang-jarang kita jumpa. Perjanjian menetapkan gaji perkongsi RM1,800 sebulan. Okey, tu lepas tu ada pula kenaikan gaji. Kenaikan gaji sebanyak RM500 sebulan mulai bulan Julai kepada setiap perkongsi. Jadi yang ni lain sikit lah, lain sikit dari yang kita selalu jumpa. Sama ada yang selalu jumpa dia bagi gaji setahun ataupun dia bagi gaji sebulan. Ini dia bagi gaji sebulan, tapi ada pula apa kenaikan gaji. Sekejap kita tengoklah. Lagi satu, yang ni pun ada juga bonus. Bonus dibayar kepada UMNO, allowance dibayar kepada Imani. Jadi yang ni GBE ada 3-3 lah. Dah hafal format kan, tolak GBE, yang ni ada 3-3. Okey, maklumat pada 1 Januari, butiran baki modal dengan baki ekos masa. Ekos masa UMNO baki normal. Dia tak letak apa-apa, maksudnya baki normal. Tetapi untuk si Imani berbaki sebelah debit. Kemudian maklumat pada 31 Disember, akaun belum terima, akaun belum bayar. Okey, tengok gaji. Kalau gaji dalam senarai ni, gaji apa maksud dia? Gaji yang sudah dibayar. Yang ni tulis sikit lah. Jadi gaji yang sudah dibayar. Jadi yang sudah dibayar 21,600 dengan 22,300. Okey, saya nak bagi kamu masa sekejap. Cuba kamu kira sekarang ni berapa gaji penuh seorang perkongsi. Cuba kira juga sekarang. Menggunakan maklumat nombor 4 tu. Cuba kira sekarang berapakah gaji penuh seorang perkongsi. Cuba kira gaji penuh seorang perkongsi. Tak, bila buat soalan perkongsian ni kena tahu lah kan. Gaji penuh kamu kena tahu sebab nak masuk dalam pengasingan untung rugi. Kemudian gaji belum bayar nak kena masuk ekos masa. So kat mana pun kamu nak kena kira gaji penuh. Katakan cuba kira sekarang. Saya bagi masa sekejap. Okay, soalan kata gaji RM1,800 sebulan, start gaji baru bulan Julai. Maksudnya macam mana ni? Yang RM1,800 bayar daripada bulan Januari sampai bulan Jun lah. So darab dengan 6. Okay, gaji baru naik RM500. Jadi gaji sebulan yang baru berapa ringgit sebulan? RM2,300 sebulan. Ni gaji baru bayar daripada bulan Julai sampai bulan Disember pun 6 bulan juga. Jadi itulah dia punya jalan kerja dia. So dapatlah gaji RM24,600 seorang. Ni seorang lah gaji seorang. Jadi nanti angka tu kamu akan compare lah. 24,600 tu kamu akan compare dengan gaji yang dibayar untuk kamu mengira gaji belum bayar untuk kamu masukkan dalam akaun semasa. Nantilah kita guna kemudian maklumat ni. Okey, baik, seterusnya ambilan. Jadi bila dia bagi tarikh macam biasalah sila kira lah. Ambilan tu nanti nak kena darab dengan berapa bulan. 1 April sampai 31 Disember 9. 1 Julai sampai Disember 6. Okey, bank, belanja belum bayar, belanja prabayar, inventory akhir, mesin dengan untung bersih. Kan yang kita nak buat sekali lah. Pelarasan untung bersih. Pelarasan berikut belum diambil kira. Okey, ada 4 lah. Hutang seorang pelanggan dihapus kira, perut kata ragu.
atas ABT bersih, gaji pekerja prabayar dan komisen belum terima. Okey, anda lelaki menyediakan penyata pelarasan untung bersih, penyata pengesingan untung rugi, akaun semasa beruang dan PKK ekuiti pemilik sahaja. Okay, baik, kita tengok soalan A, penyata pelarasan untung bersih. Jadi sebelum tu kita tengok yang kita punya kita punya petua pelarasan tu. Untung bersih asal tambah tolak BL dapat untung bersih terselaras. Jadi ingat lagi sekali lah, aset ni merujuk kepada bukan semua aset lah, tapi adalah prabayar dan belum terima sahaja. Pelarasan yang dalam tu adalah yang ayat tu lah. Prabayar belum terima dalam ayat maklumat tambahan sahaja. Yang liability ni adalah belum belum bayar dengan belum terperoleh. Ingatlah, hanya maklumat tambahan sahaja. Benda ni untuk maklumat tambahan sahaja. Maklumat tambahan sahaja, bukan semua aset prabayar. Ini dia kacau kamu kat mana? Sebab kamu tengok soalan ni, dia ada sebut tu kan. Yang sini ada belanja belum bayar, belanja prabayar. Yang tu jangan ambil, yang ni jangan ambil. Kita cuma tengok yang dia kata belum diambil, kira sahaja, maklumat tambahan sahaja. Okey, kita buat jawapan A. So buat tajuk dia, penyata pelarasan untung bersih. Penyata pelarasan untung bersih bagi tahun berakhir 31 Disember 2024. Okay, of course kita akan mula dengan untung bersih. So soalan bagi RM86,020. RM86,020. Okey, tambah tolak okey, tengok maklumat tambahan. Pelarasan berikut belum diambil kira. Ayat nombor 1, hutang pelanggan dihapus kira ataupun nama manja dia apa dia? Hutang lapuk kan. Nama manja dia adalah hutang lapuk. Hutang lapuk adalah apa? Belanja. Jadi kalau tengok petua, belanja akan kita tolak. Okey, belanja kita akan tolak. Jadi silalah tolak di dalam jawapan. Tolak hutang lapuk. Iaitu sebanyak 500. Okey, selesai nombor 1. Dapatlah 1. Maka mudah saja itu ayat direct. Baik. Nombor 2. Peruntukan hutang ragu. PHR 4% atas ABT bersih. Jadi sila kira berapakah PHR. Sebelum tu kamu tengok balik dalam senarai baki-baki ni, ada tak dia bagi baki lama PHR? Tak ada. Jadi maksudnya yang ni PHR baru diwujudkan lah. Maksudnya di sini PHR diwujudkan. Jadi bila PHR diwujudkan, dia tu jadi apa? Belanja ke hasil kalau baru wujud? Belanja lah kan. Hasil waktu mana hasil? Waktu dia berkurang sahaja. Jadi waktu wujud dengan meningkat, dia belanja. Jadi ini PHR diwujudkan, maksudnya dia belanja. So kamu tahu lah nak kena tolak. Cuma sekarang ni kamu nak kena kira angka. Jadi tahu dah dia diwujudkan, dia akan jadi belanja. So kamu boleh letaklah bukti dia dekat tolak. Hutang ragu.
Sekarang ni berapa ringgit? Sila kira dulu. Hati-hati sebab nombor 1 ada hutang lapuk. Jangan lupa. Nombor 1 ada ayat hutang lapuk. So nak kira hutang ragu atas ABT bersih. Jadi dia kata 4%. Sekarang ni nak darab berapa? Cuba tengok Ustaz. Nak darab berapa sekarang? Berapa nilai ABT bersih? 13,500. Nah, 14,000 baki tolak 500 hutang lapuk. Maka dapat 13,500 baru darab dengan 4%. Jadi dapat 540. Okeylah, sini perangkap dia ABT bersih lah. Hati-hati kat sini sebab kita ada hutang lapuk yang belum direkodkan. Okay, yang nombor 3 dengan nombor 4 ayat direct. Gaji pekerja prabayar dengan komisen belum terima. Dua-dua tu apa dia? Aset kan. Dua tu dari segi pelarasan dia aset. Komisen belum terima pun aset. So kalau ikut kita punya petua, aset akan ditambah lah. Sebab apa tambah? Okay, saya ulang balik konsep dia. Belanja prabayar maksudnya belanja akan mengecil. Jadi bila belanja mengecil, untung membesar. Komisen belum terima pula bermaksud hasil akan membesar. Bila hasil membesar, untung pun membesar. Jadi sebab tu kita tambah. Tapi nak ingat senang, ingat betul lah kan, tambah. Dia bagi maklumat tambahan prabayar dengan belum terima, terus masuk di bawah tambah sahaja. Jadi silalah masukkan kedua tu sebagai tambah. Tambah gaji prabayar, gaji pekerja prabayar 200 dan juga komisen belum terima 1,000. Okey ya, silalah mengira untung yang baru. 86,020 tambah 1,002 lah, 1,200. So tengah-tengah ni dapat 87,220 tolak 1,040. 86,180. Okey, untung bersih terselaras. Untung bersih terselaras dapat 86,180. So dapatlah. Jadi yang sedikit yang nak mengganggu kamu hutang ragu lah. Yang lagi 3 tu insya-Allah kamu boleh dapat dengan betul lah. Ayat-ayat direct. Belanja prabayar, hasil belum terima dengan hutang lapuk tu, ayat direct. InsyaAllah kamu betul tu lah. So cuma hati-hati dengan hutang ragu. Lagi satu kena ingatlah hutang ragu tu diwujudkan. So tak ada angka lama. Jadi angka darab tolak kosong. Sebab tu masuk juga 540 juga nah. Tak ada angka lama. Okey, selesailah soalan A. Soalan B nak buat pengasingan untung rugi. Akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember. Okay, tak salah, ingat balik format. Untung bersih tambah FA tolak farm tolak Great Britain England. Soalan kita Great Britain England semua ada. Tiga-tiga ada angka. Jadi boleh tulis siap-siap kerangka format tu. Untung bersih. So yang ni kita kena guna angka yang tadilah terselaras lah. 86180 tambah faedah atas ambilan tolak
faedah atas modal. Yang ni ada semua lah. GBE. Tolak gaji, tolak bonus, tolak allowance. Nah, kena asingkan lah. Jangan campur sekali. GBE tu kena asing-asing. Jadi kamu akan dapat dia punya sharing is caring kat sini lah. So bawah tu yang akaun semasa lah. Nah, yang kita nak kira agihan tu tulis dah siap, tak apa. Akaun semasa, nama dia apa ni? Amna dengan e-money no. Akaun semasa e-money. Okay lah tu format kosong pengasingan untung rugi. Okay, kalau tengok soalan yang mana yang angka senang. Okay, kamu boleh isi dulu angka-angka senang. Kutip markah. Angka senang contohnya yang direct, angka bonus dengan angka allowance. Kalau baca balik atas maklumat ikatan perkongsian tu, bonus amna 3,000 setahun. Dia dah bagi dalam bentuk setahun. Allowance pun dia dah bagi bentuk setahun. Jadi yang tu yang angka mudah lah. Nah, so kalau nak buat jawapan boleh masukkan yang tu terus dulu. At least kutiplah juga beberapa markah kat situ. Jadi 2,000 dengan 3,000 dengan 2,000 lah. 3,000 dengan 2,000. Letak terus saja. 3,000 allowance 2,000. Dapatlah markah tu. Nah, yang direct. Ayat direct. Okey, sekarang ni tinggallah masa untuk kamu mengira yang tak direct. Iaitu yang pertama kena kira faedah atas ambilan dengan faedah atas modal. Yang mana lebih mudah kamu rasa? Tiga benda nak kira lah. Gaji satu lagi. Gaji pun faham lah. Ini kena masuk gaji penuh. Okey, tadi gaji kita dah kira kan. Awal tadi. Gaji seorang dapat berapa tadi? Kita kira 24,600 seorang. Kita ada berapa perkongsi? 2. Jadi untuk gaji ni kalau ikut kena darab 2 lah. Boleh 24,600 seorang darab dengan 2. Dapatlah gaji yang sepatutnya dibayar. So 49,200. Okey, sekarang ni kira faedah atas ambilan dengan faedah atas modal. Kira FAM yang mudah. Boleh congak saja kot, tekan kalkulator. Berapa persen dia bagi? 2%. 2% darab modal amna, 2% darab modal e-money. Berapa dua orang tu? 12 kan? 8,000. Yang amna dapat 8,000, yang e-money dapat 4,000. So gaji dia punya FAM 12,000. Okey, yang banyak kerja sikit faedah tampilan. Bukan kerja apa pun. Sebab apa? Ada bulan-bulan tu saja, no? Jadi silalah kira berhati-hati. Kalau kata nak buat kat luar, buatlah kat luar. Faedah atas ambilan amna dengan e-money. Faedah ambilan 3%. Soalan bagi 3%. Okey, tengok balik soalan. Mereka ambil berapa? Maklumat ambilan 4,000 dengan 2,000. 4,000 dengan 2,000. Bulan pun dah tengok tadi. Amna 9 bulan, e-money 6 bulan. So jangan lupa darab dengan bulan-bulan tersebut. 9 per 12, 6 per 12. Okey, jadi amna dapat berapa ringgit? RM90. Yang e-money dapat RM30. Jadi jumlah dia 120. Jadi masukkanlah 120 tu ke dalam jawapan. 120 pindah masuk ke jawapan. Jadi sila calculate.
86,180 tambah 120. Tengah-tengah tu dapat 86,300. Tolak dengan semua yang perlu ditolak tu. 12,000, 49,200, 5,000. So sharing is caring. 20,100. Ini kali kurang kita kena tolak lah kan bawah ni. Nak sharing kat mereka tu. Nisbah kongsi untung. Kita tengok awal tadi 2 nisbah 1 jadi 2/3 dengan 1/3. Nah, akan didarab dengan profit tu lah. 20,100 tu lah. Kita akan darab dengan nisbah tu lah. Jadi darab 2/3. Amna dapat 13,400. So kamu tolak balik lah balance dia tu. Jadi baki 6,700 dapat kat Imani. Jadi bawah ni dapat kosong lah. Kita dah sharing is caring. Maksudnya untung tu dah diagihkan. Okay, itu jawapan untuk akaun pengasingan untung rugi. Jawapan seterusnya akaun semasa bear. Okay, akaun semasa lah. So macam biasa. Okay, bila dah set akaun semasa, butiran yang kita tulis siap-siap. Baki BB, parking lot dua-dua belah. Lepas tu debit kita parking lot siap-siap. Butiran ambilan dengan faedah atas ambilan. Ini butiran yang kita parking lot siap-siap supaya tidak berlaku keterbalikan butiran. Jadi macam biasalah, kamu pun dah faham kenapa saya sebut macam tu. Nak bagi tahu bahawa ini ekuiti pemilik, ekuiti bertambah sebelah kredit, ini ekuiti berkurang disebabkan oleh ambilan. Maka ambilan letak sebelah debit. Okay, so bolehlah isi butiran-butiran yang kita dah tulis siap tu. Jadi tuan sekalian tengok pada soalan baki. Akaun semasa baki yang sebelah normal amna. Amna 23,400. Kredit nak amna 23,400. Baki normal sebelah kredit. Kemudian Imani baki debit 2,500. Letak kat lajur Imani sebelah debit 2,500. Lepas tu masukkan balik angka ambilan. Tengok angka ambilan dalam soalan. Amna ambil tadi 4,000. Dan Imani ambil 2,000. Kemudian kamu tengok apa yang kita kira tadi. For FAA. Pengiraan tadi. Yalah, kat bawah tu. RM90 dengan RM30. Letaklah laju masing-masing lah. 90 dengan 30. Okey, nah butiran wajib dah masuk yang kita tulis awal-awal tu. So yang lain-lain sebelah kredit kita ada faedah atas modal. Lagi kita ada GBE tu, gaji bonus elaun, dan yang lupa lah kongsi untung kan, pengasingan untung rugi. Jadi checklist dia itulah, kamu compare angka-angka dengan angka pengasingan. Okey, tadi kita dah tengok FAM, faedah atas modal 8,000 dengan 4,000. 8,000 4,000 kan. Faedah atas modal 8,000 dengan 4,000, masuk balik 8,000 4,000 tu. 8,000 4,000. Okey, gaji bonus allowance, ingatlah gaji bonus allowance tiga-tiga ni masuk yang belum bayar. Nah, masuk yang belum bayar. Cuma nak tanya kamu ni, gaji kamu tahu kan memang ada yang belum bayar. Sebab kita dah tengok tadi, gaji setahun seorang 24,600. Gaji yang mereka dah dapat, inilah angka yang saya sedang bulatkan tu. Jadi dalam angka gaji kena masuk yang mana? Belum bayar. So kamu tolak lah, tolak. Yang ni kamu kena tolak.
Gaji setahun kamu tolak dengan gaji yang dah dibayar. So masukkan dalam akaun semasa. Jadi untuk Amna tinggal berapa ribu tak bayar? Okey, tinggal 3,000 tak bayar. Yang si Imani betul 2,300. Okey, yang itulah angka berbeza daripada angka pengasingan sebab kita kena masuk belum bayar. Okey, bagaimana pula dengan bonus dan allowance? Dalam soalan, bonus dan allowance tidak disebut dalam senarai ni. Yang ada cuma gaji. Maksudnya gaji ada yang dah bayar sikit. Jadi bermaksud bonus dan allowance ni macam mana? Ya, betul lah. Jadi gaji dah bayar sikit. Bonus dan allowance belum dibayar semua lah. Jadi masuk angka yang sama lah. Tengok balik lah siapa punya bonus, siapa punya allowance lah. Letak balik. So bonus siapa punya? Bonus Amna punya 3,000 juga. Allowance Imani punya. Salam. Kemudian salin balik angka pengasingan. 13,400, 13,400 dan juga 6,700. Okey, dapatlah macam tu noh. Jadi yang angka yang tak sama angka gaji sebab bayar tak habis lagi. Jadi ada yang belum bayar. Tapi yang bonus adalah kebetulan sama sebab semuanya belum dibayar. Nah, ingat itulah bukan masuk sebab sama lah, masuk sebab semuanya belum dibayar. Jadi sekarang ni dah masuk semua item tu, kamu pun kena imbang. Jadi silalah mengimbang lejar tersebut. Buat sampai baki bibi. Sekali pandang tahu mereka akan dapat baki yang normal balik dua orang ni. So baki HB, baki bibi. Okay, 23,400 tambah 8,000 tambah 6 tambah 13,400. So total 50,800 untuk Amna. 50,800 tolak 4,090. So 46,710 baki Amna. Bawa sampai bawah 46,710 kusun. Kemudian Imani 6,003 tambah 9,007. So ini total 15,000 lah. 15,000 tolak 4,530. So baki 10,470. 10,470. Kita dapat jawapan baki baru akaun semasa seperti yang tertera. Akaun lah apa? Penyata kedudukan kewangan equity pemilik sahaja. Jadi boleh sambunglah. Siapa yang dah siap boleh teruskan. Mudah saja. Just list out balik baki-baki modal yang asal. Tetapi akaun semasa ambil baki yang baru. Dan jangan lupa jumlahkan setiap satu. Nah, modal jangan lupa jumlah. Akaun semasa pun jangan lupa jumlahkan juga dalam petikan PKK. Janganlah mengulangi kesilapan yang lalu. So buatlah yang sepatutnya kamu buat. Nah, janganlah nak shortcut kat mana-mana. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2024. Jadi equity pemilik list out balik. Akaun modal dua orang. Amna dengan Imani dan juga akaun semasa. Akaun semasa Amna dan akaun semasa Imani. Okay, yang baru lah 46710 104
70 lah. Ini masuk yang baru. Okey, total lah. Jumlah dia 57180. Okey, modal duduk ingat lagi langkah dalam kepala 400 dengan 200,000. 400,000 dengan 200,000. So total yang ni dapat 600,000. So last sekali total besar lah nah, buatlah bagi lengkap. Kita tak tahu dia nak bagi kat mana markah yang sebenar nanti. Boleh berada di mana-mana saja markah tu. So dapat tu lah apa 657,180 lah noh, tambah itu lah 657,180. Okey, habislah soalan yang pertama kita. Soalan kedua sorry tambah. Soalan kedua negeri Perak, soalan perkongsian melibatkan pelarasan untung bersih sehinggalah petikan PKK.